Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Saya Siti Nur Syahidah binti Syami, pelajar tingkatan 4, calon pemimpin murid Malaysia dari Sekolah Menengah Kebangsaan Popular Jaya KEE 3056. Berdasarkan Rancangan Pendidikan Malaysia RPM 2026 hingga 2035, Matlamat Insan Sejahtera merangkumi 5 ciri utama murid, iaitu beradab, berilmu, berkemahiran, berdaya tahan dan berkeyakinan. Melalui 5 ciri murid insan sejahtera dapat memberi impak kepada warga sekolah, merangkumi penurunan masalah disiplin, peningkatan pengajaran guru, iklim sekolah yang harmoni, pemindahan nilai positif dan melonjakkan pencapaian keseluruhan institusi. Kesimpulannya, 5 ciri murid sejahtera dapat membantu membentuk sekolah yang cemerlang, aman, ceria dan melahirkan generasi yang berkualiti.